Kalau korang perasan pada tahun 2000-an yang dulu, especially bila kita tengok cerita drama yang pukul 7 ataupun filem-filem di Malaysia, korang akan perasan kereta ni dibawa oleh karakter yang orang kaya, CEO ataupun anak papa. Dekat sebelah saya sekarang ni adalah Toyota Harrier HEV 2026. Dulu Toyota Harrier ni dibawa masuk ke Malaysia secara recon, but now dia dah masuk ke Malaysia secara official bawah Toyota. Dekat dalam video ni saya akan ceritakan segalanya pasal Toyota Harrier ni, dari segi design, dari segi engine dia, dari segi harga dia. Kalau korang nak tengok sampai ke habis, jangan lupa untuk subscribe. And tanpa membuang masa lagi, let's go! Strategi, So we create. conquer. Bila sebut pasal Toyota Harrier ni, agak tak masuk lah kalau saya tak ceritakan pasal salah silah kereta ni dulu. Toyota Harrier ni sebenarnya dilancarkan di Jepun pada tahun 1997. Dia dilancarkan dengan platform yang sama dengan Lexus RX 300. Kalau dekat Malaysia, kalau kita nak yang version official dia, kita kena beli yang Lexus punya. Tapi masih ramai minat dekat logo Toyota tu. Lepas tu masuk pula generation kedua. Ini yang paling famous and also my personal favourite. Yang masa tu kod dia adalah XU30. Yang masa tu design dia sangat-sangatlah modern and advance sangat-sangatlah dalam dalaman dia. Masuk ke generation ketiga, barulah dia split platform, yang mana Lexus digunakan RX300 tu tanpa share platform yang sama dengan Toyota Harrier. And sekarang ni generation keempat baru dia nak masuk ke Malaysia secara official bawah Toyota. Okey, secara luaran untuk Toyota Harrier generation keempat ni, dia tak ada perubahan sangat kalau nak dibandingkan dengan yang version pre-facelift yang masuk ke Malaysia pada tahun 2021. Tapi saya boleh jamin design depan dia sangatlah mewah. Ada sedikit curvy and also dekat bahagian depan ni dia ada curve sikit. Lepas tu headlamp yang digunakan untuk Toyota Harrier ni, obviously it's a LED dengan design yang melengkung and also cantik. Dia sampai ke bucu ni, dia ada macam curves yang sangat seksi. Ibaratkan kalau saya nak bagi analogi, dia macam mata perempuan yang sangat seksi yang pakai maskara, eyelashes gitu kan. Tapi ada sedikit spoil lah kalau nak dibandingkan dengan Toyota Harrier yang generation yang sebelum ni, ke generation pertama sampai ketiga, yang di mana emblem hadapan dia, kalau kita tengok dari generation ke pertama sampai generation ketiga, dia gunakan emblem logo yang macam helang. Tapi sayang untuk generation keempat ni dia gunakan emblem Toyota yang biasa saja. So untuk owner generation keempat ni, korang tak mampulah nak flex yang korang sebenarnya bawa Harrier. Secara design dia memang dah cukup premium dah. Tak perlu design yang sangat extravagant ataupun secara futuristik sangat. Dah cukup rasa, especially untuk korang yang mencarikan kereta yang sangat simple but at the same time nampak megah. Cukup dah design dah hadapan dia ni. Tanpa membuang masa, kita tengok bahagian tepi dia pula. Sebelum saya masuk ke bahagian tepi dia, saya nak sebut dulu harga dia. Harga untuk Toyota Harrier HEV 2026 ni bermula daripada RM289,000 tunai. Ini harga on the road, tak termasuk insurans. Sejujurnya harga ni dia ada gap yang sangat besar kalau dibandingkan dengan harga masa dia baru masuk ke Malaysia, yang di mana pada tahun 2001 Toyota Harrier ni dilancarkan pada tanda harga RM247,000, something like that. Tapi apa yang membuatkan orang ramai sangat nak beli Harrier ni adalah sebabkan body dia yang panjang ni. Dari tepi, seri design dia memang dah carry design language yang sama dari generation kedua. Kita boleh nampak dia punya lekuk dari bahagian tepi depan sini sampai ke belakang sana memang design language yang sama yang digunakan dari generation yang kedua tu. Untuk tayar, Toyota Harrier ni dia menggunakan rim 18 inci 5-spoke dual tone dan juga dipackkan dengan tayar Bridgestone Alenza. So far dari tepi dia nampak besar and nampak mewah, which yang membuatkan ramai lah. Saya faham sangat kenapa orang ramai, especially yang berduit, yang T20 ataupun M40 atas, dia nak beli kereta ni. Now kita masuk ke bahagian belakang pula. Bahagian belakang ni, ini yang paling penting ni. Ini yang buat kereta ni nampak premium and also buatkan ramai tergilakan kereta ni. Kalau korang nampak kat sini, dia berlekuk tau. Dari sini sampai ke bawah, dia nampak curvy and nampak seksi. Tambah pula, dia punya tail light LED ni, LED tail light dia yang memanjang dari sini sampai ke hujung sana, memang typical SUV premium yang zaman sekarang. Memang nampak futuristic and also nampakkan karakteristik dia yang sangat sleek. Tambah pula dekat bawah ni dia ada dua exhaust tip. Fog lamp deflector dia dekat bawah sini. Auto tailgate
Boot space bagi Toyota Harrier ni adalah seluas 396 liter. Quite luas. Besar jugalah untuk sebuah boot space yang ada lekuk macam ni, dikira sangat luas. Lepas tu dia ada cover bahagian boot space yang quite retractable and material dia solid lah. Now kita masuk ke bahagian dalam pula. Ini bahagian dalam, bahagian depan Toyota Harrier 2026. Once korang masuk, korang akan immediately akan rasa familiar dengan interior dia ni. Sebab ini memang typical Toyota punya interior. Steering sama, dashboard sama, center console sama. Tapi ada perubahan sikit untuk Toyota Harrier 2026 ni. Kalau nak dibandingkan dengan yang 2021, meter cluster dia ni adalah meter cluster yang analog. Tapi untuk yang 2026, dia dihadirkan dengan meter cluster digital 12.9 inci. Basically semua information yang ada kat sini korang boleh check direct dekat meter cluster. Lepas tu infotainment system dia adalah sebesar 8.9 inci. Kalau dibandingkan dengan version yang 2021, Apple CarPlay and also Android Auto dia adalah wired. Untuk yang 2026 ni dia wireless. Saya tak berkenan sangat dengan infotainment system dia ni. Kenapa bezel dia besar gila, tebal sangat. Kalau korang nak tahu, untuk version yang Jepun punya, infotainment system bagi Toyota Harrier kat sana didatangkan dengan 12.9 inci and bezel dia much more thinner, lagi nipis. Okey, lepas tu dekat bawah sini korang boleh nampak ini dia ada dua USB charging port and also ada wireless charging punya lah. Tapi masalahnya saya tak sarankan untuk korang, especially yang pegang handphone yang jenis yang besar, tepung bagak and letak untuk wireless charging dekat sini. Sebab maybe korang akan berlanggar sama ada dengan button on off engine dia ataupun dengan electric parking brake dia. Lepas tu ada EPB juga, ada button EV mode and also ada drive button untuk drive mode selector. Dekat sini untuk Toyota Harrier 2026 dia ada 3 drive mode. Ada Eco, Normal and also Sport mode. Lepas tu juga untuk gear knob dia, sebelum ni dia gunakan yang stitches punya, sekarang dia dah gunakan yang linear punya. Dulu yang tot, sekarang ni dia dah straight. Senang lah. Cumanya untuk yang dah familiar dengan ekosistem Toyota might be disappointed sebab dia dah pun hilang salah satu ciri khas Toyota tu yang tak. Gear yang tak. Ni ada dua climate control dia, button dia dekat sini. Yang bagus dia adalah climate control dia semua physical button. And apa yang patut saya highlightkan adalah dia ada button untuk seat ventilation. Ada heated and also yang sejenis sejuk punya. Untuk both passenger and driver seat, dia dihadirkan dengan electric power seat. Untuk yang driver, korang dapat 10 hala punya setting. Kalau untuk passenger sebelah kiri saya ni, dia ada setting untuk 4 hala sahaja. Okay, kita masuk ke bahagian belakang pula. Untuk seat bahagian belakang bagi Toyota Harrier, dia memang luas and also comfy gila. Korang boleh expect korang akan dapat legroom yang selesa, especially sebabkan kereta ni panjang. Korang boleh dapat legroom seluas macam ni, tahu tak? Besar gila. And also headroom dia macam ni, quite nice lah. Sebabkan dia melekuk ke belakang, so agak ada rasa sempit sikit. Tapi it's so good. Dengan sitting position korang yang ke bawah macam ni, korang tak akan rasa ceiling dia ni terlalu pendek. Tak dilupakan juga, dia punya panoramic sunroof ni, dia ada dua function. Yang mana kejap transparent, kejap boleh jadi gelap macam ni. Lepas tu pula dekat bahagian tengah ni, dia obviously ada armrest dan juga dua cup holder. Dekat bahagian tengah korang ada air blower. Dan juga di bawah sana ada dua USB Type-C charging port. Okey, dalam dah settle, kita keluar balik biar saya simpulkan pasal kereta ni. Sebelum saya nak simpulkan pasal Toyota Harrier ni, saya nak bagi sedikit info pasal enjin dia ni. Enjin untuk Toyota Harrier HEV ni dia dihadirkan dengan enjin 2.5 liter hybrid yang menghasilkan power output sebesar 217 PS dan juga 221 Nm of torque. Tambah pula dari elektrik motor dia sendiri, dia dapat hasilkan torque sebesar 203 Nm of torque. Kalau dibandingkan dengan yang version yang sebelum ni, dia gunakan enjin 2.0 liter NA yang menghasilkan sebanyak 173 PS dan also 202 Nm of torque. So far untuk harga yang saya dah sebut tadi, RM289,000. Kereta ni sesuai untuk korang yang mampu, especially untuk M40 atas, T20. Korang boleh beli kereta ni kalau korang nak mencari kereta yang mewah, megah and also at the same time reliable. Sebab ini sebuah Toyota. Sekian itu saja review Toyota Harrier daripada saya. Saya Aiden Steven. Kalau korang suka dengan review saya ni, saya sangat berterima kasih kalau korang tolong saya dengan dua perkara. Klik button like dan klik button subscribe. Dengan itu, salam strategi, fight, conquer. Apa strategi? Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to